menjelmakan aura. Sesiapa yang lihat aku terpesona. Siraranya bak bermata, aku dicipta dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Apa khabar anda semua? Penonton yang setia menanti atau menunggu kita punya siaran podcast Bahagian Semua Manusia, Kaunselor Bahagian Semua Manusia untuk siri yang kedua. Okey, Alhamdulillah masih lagi dalam mood raya. Saya rasa semua orang pun masih lagi memenuhi undangan majlis jamuan raya, baik jamuan raya open office pun ada. Ada. Open office ke, open house ke, tapi beringatlah jaga makan. Kalau bulan lepas kita berpuasa, badan kita pun turun kan. Tapi bulan ni kita naikkan badan. Tiba-tiba naik pula. Naik banyak. Bukan naik sikit, naik banyak. Okey. Jadi anda-anda yang sedang menonton, terima kasih saya ucapkan mewakili Bahagian Semua Manusia kerana sentiasa menyokong kami kaunselor-kaunselor di HR untuk menjalankan pelbagai program yang menarik, antaranya podcast pada hari ini. Kalau sebelum ni kita telah bersama dengan Cik Firdaus, dia punya tajuk pun memang begitu dekat di hati. Betul. Tapi untuk kita punya siaran kali ini, saya rasa lagi dekat dengan hati kita. Sebab saya rasa semua orang tak lari daripada masalah. Semua orang menghadapi masalah di berbagai ujian. Okey, cuma sebelum saya memperkenalkan kita punya pembicara kita pada hari ini, naklah saya tahu tuan-tuan dan puan-puan, say hi lah sikit, hello ke, tengah buat apa tu, dekat mana, tengah hadir jamuan raya ke, ataupun tengah berpuasa ke, sebab masih lagi boleh berpuasa Puasa sunat. 6 kan? Puasa 6. Okay, so penonton boleh perkenalkan diri, berada di mana, mungkin di Sabah Sarawak ke? Okay, Nik Nurin Kamila, kita punya kaunselor kita yang baru dekat dekat HPSM. HPSM ya. Assalamualaikum, selamat pagi Terima Nurin. kasih join. Terima kasih join. Okay, dan mungkin ada lagi yang lain-lain yang tengah menonton. Okay, Ling Lavenda. Waalaikumsalam, khabar baik. Yang ni peminat setia. Betul, kerap join kita dekat Facebook. Alhamdulillah. Terima kasih. Peminat setia podcast kita. Okay, terima kasih Ling Lavenda. Alright. Okay, so itu adalah beberapa, saya rasa mungkin sekerat je. Tapi kita tahu penonton sentiasa bersedia dan juga sentiasa menyokong kita lah. Okay, untuk pada kita punya siri podcast kali ini, saya ingin ingatkan bahawa tuan-tuan dan puan-puan yang join program podcast untuk setia menanti sehingga ke hujung. Sebab apa hujung? Hujung tu baru kita letak kita punya kod QR ataupun link untuk tuan-tuan dan puan-puan dapat MyCPD ataupun MyCSD. Kita akan bagi tengah-tengah lah. Betul. Sebab nanti kita je berdua yang Betul. Yang lain dah keluar dah. Yang lain tak ada. Jadi syok sendirilah pula siaran kita pada hari ini. Okey, kita punya tajuk pada hari ini iaitu betul semua orang ada masalah, tapi kenapa aku rasa aku yang paling teruk. Memang kita pernah tertanya macam tu. Betul. Saya rasa kita akan ada tanya, tak kira lah diri sendiri ke ataupun mungkin rakan kita pun ada pernah mengungkapkan perkataan macam ni. Kenapalah aku yang paling teruk nak kena hadap semua ni. Okey, so kupasan tu kita akan tunggu selepas ini bersama dengan saya, pembicara kita, Puan Amir Ashikin Hasniza, pegawai psikologi juga rakan sejawatan saya. Apa khabar Mir? Alhamdulillah Puan. Saya panggil Mir, senang. Mir tu nama kita punya manja-manja. Ringkas je. Ringkas sahaja. Sebenarnya Puan Amirah kita kurang sihat kan? Sedikit demam sikit. Tapi demi podcast, demi tuan-tuan dan puan-puan, dia hadir juga sebenarnya MC hari ni. Kemarin dan hari ni patutnya MC tapi datang juga demi memenuhi kita punya podcast pada kali ini. So terima kasih banyak Mir. InsyaAllah. Kita doakan Mir sentiasa sihat lah. Amin. Cepat sihat dan sebagainya. Terima kasih. Okay, so kita tak nak terus maksudnya macam-macam membebel ni. Kita teruskan kita punya podcast kita pada hari ini. Okey, mungkin Mir boleh untuk huraikan sedikit pengenalan dulu. Apa sebenarnya yang Mir nak bawa pada tajuk kali ini? Okey. Terima kasih Puan Linda. Sebenarnya bukan sekadar rakan sekerja lah, tapi juga ketua unit saya lah, bos saya lah kan. So LPP ditentukan oleh Puan Linda lah. Harap-harap LPP tinggi lah kan. Okey, bergurau ya Puan. Okey, tajuk yang saya pilih pada hari ini iaitu betul. Kalau ikut nada ni sebenarnya macam ni, betul. Semua orang ada masalah, tapi
pasal apa? Aku rasa macam masalah aku ni paling berat daripada orang lain kan. Macam kita orang utara ringkasnya kita senang bercakap macam tu lah. Saya rasa tajuk ini sedikit sebanyak menjadi question mark ataupun persoalan dalam hidup mungkin saya sendiri, mungkin Puan Linda sendiri dan mungkin rakan-rakan kita yang menonton di Facebook. Kenapa aku rasa orang lain macam tak ada uji sangat lah. Aku ni macam sekejap lagi tayar kereta pancit, sekejap lagi tuan rumah tiba-tiba nak ambil rumah balik, habis tu aku nak kena menyewa dekat mana dan sebagainya. Bertimpa-timpa ujian yang kita rasa macam aku yang paling berat. Okay. Tuan-tuan dan perempuan, itulah yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan dan perempuan. Untuk menjawab persoalan itu, kita nak memahami kenapa kita ni sebagai seorang manusia biasa tidak lari daripada pemikiran yang seperti itu. Maksudnya kat sini saya nak cakap bahawa semua orang adalah normal untuk ada pemikiran seperti itu. Itu antara yang saya akan kupaskan lah Puan Linda. Tak normal kalau orang tu tak siuman. Maksudnya kalau tak ada persoalan macam tu, maksudnya dia tak siuman. Maksudnya macam dia agak careless lah tentang apa yang berlaku dalam hidup dia lah. Kurang menitik beratkan. Okay. So saya rasa kupasan tu pun di awalnya dah cukup mendalam sebenarnya. Kita dah boleh dapat jawapan dah. Tapi takkan habislah kat sini kan. Betul. Kita kena teruskan lagi. Cuma tuan-tuan dan puan-puan boleh juga untuk bertanya soalan. Nanti kita punya pembicara akan cuba menjawab lah. Mana yang sempat kita untuk tanya soalan tu kita cuba untuk kupas lah. Alright. So untuk yang pertamanya Puan Amirah dengan tajuk yang Puan Amirah telah menyatakan sebentar tadi, macam mana kita nak memahami kenapa seseorang tu boleh rasa beban dia lebih besar daripada orang lain. Sedangkan semua orang sebenarnya macam Puan Amirah kata, semua orang ada masalah. Cuma masalah tu besar ke kecil ataupun kadang-kadang masalah tu sebenarnya bukan besar. Tapi cara dia melihat ataupun menilai dia punya masalah tu sebenarnya nampak besar. Okay, so boleh Puan Amirah kupas. So soalan dia adalah kenapa kita ada rasa macam tu? Kita rasa masalah kita besar. Okay. Kenapa? Jawapan dia, tuan-tuan dan puan, Puan Linda, yang pertama sekali, kita tak boleh lari daripada sudut sains lah. Maksudnya memang dah ada sendiri dalam otak kita yang diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh Allah untuk sebagai satu warning. Okay. Kita panggil dia neuroscience lah, struktur otak kita. Okay. Dalam otak kita ni, dia ada fungsi yang dipanggil amigdala dan juga prefrontal cortex. Okay. So amigdala ni, dia seperti alarm yang ada dalam otak kita lah. Kalau kita ada masalah ke, contohlah. Dia terus aktif. Dia terus aktif dan sekiranya amigdala ni diaktifkan, dia akan trigger apa-apa jua tekanan tu sebagai satu ancaman. Dan kita nak lawan ke kita nak lari. Sebagai contoh, macam mana kita nak bandingkan, kita nak bezakan daripada sudut sains. Daripada sudut sains. Contoh, kita tengah jalan dekat satu lorong lah kan, jalan-jalan tanpa fikir apa-apa lah, tiba-tiba ada anjing. Okay, so dalam kes ini, amigdala pun akan turut aktif. Amigdala akan kesan dia sebagai ancaman lah. Aku kena lari. Okay. So itu adalah secara sainsnya. Yang kedua, amigdala juga aktif apabila kita menghadapi tekanan. Bukan yang tadi macam anjing gigit kita sebagai ancaman. Okay. Yang ni sebagai tekanan. Contoh, tiba-tiba mungkinlah kan, kita ni tak ready, tiba-tiba kena dipanggil oleh pegawai kita ke kan untuk buat pembentangan. Alamak, kita ni tak ready. Secara on the spot. So kita akan tertekan. Aku tak ready macam mana nak cakap ni, nanti macam mana? Kalau aku tak dapat bentang dengan baik, nak tolak nanti bakal pipi. Bakal pipi. Kan? So itu juga akan mengaktifkan amigdala. Okay. Bila amigdala ni aktif, Puan, saya kena share sikit, mungkin dia akan ilmiah sedikit lah supaya kita faham apa yang berlaku dalam otak kita. Sebab memang Allah jadikan macam tu. Dan ada sebab dia. Bila amigdala ni terlalu aktif Puan, dia juga akan mengaktifkan emosi. Sebagai contoh waktu ancaman anjing tadi tu, emosi dia adalah kita akan terkejut dan kita akan lari kejar-kejar. Okay, kalau macam tekanan, mungkin emosi kita akan rasa macam marah. Aduh, awal-awal tak nak bagi tahu, contoh kan. Emosi kita mungkin marah dan mungkin juga emosi sedih. Aduh, nanti kalau LPP aku kembang macam mana nanti kan. Okay. So, bila amigdala aktif, maka emosi yang terhasil juga
akan aktif. Okey, yang saya sebut tadi prefrontal cortex. Okey, prefrontal cortex ni pula adalah fungsi dia untuk pemikiran rasional kita. Semakin aktif amigdala, semakin kurang aktif rasional tu, prefrontal cortex tu semakin kurang aktif. Jadi bila kita tak dapat berfikir secara rasional, maka kita tak dapat nak digest lah masalah tu. Betul. Jadi kita macam tak dapat nak bandingkan, masalah ni besar sangat ke? Kita tak dapat nak bandingkan. Masalah ni susah sangat ke aku nak selesaikan. Tak dapat nak fikir dengan baik ni sebab emosi telah mendahului pemikiran rasional. Itu daripada struktur otak Balinda. Yang kedua adalah daripada segi cognitive distortion. Dia ada berkaitan juga dengan pemikiran tidak rasional. Kita akan ada tendensi untuk berfikir secara negatif yang berlebihan. Okay. Cognitive distortion ni dia akan mendorong kita untuk tak dapat fikir dengan baik lah. Kalau kita tidak beremosi. Negatif dulu. Ni mesti aku kena teruk ni. Confirm ni. Aku kena bentang last minute. Confirm aku tak boleh bentang dengan baik. Nak bentang nanti tak boleh buat baik, nanti kena hentam pula. Yang tu yang difikirkan dulu. Negatif dulu fikir. Dan ada jenis yang kedua pula. Dia ada banyak jenis tapi saya ringkaskan je lah kan. Jenis yang kedua pula, dia meletakkan satu benchmark yang tinggi dalam kehidupan dia. Kalau aku tak capai ni, aku gagal. Yes. Kalau aku tak boleh buat ni, memang aku akan kena marah sampai bila-bila bos aku dah memang takkan suka aku. Okay, so dia letak aku sepatutnya kena berjaya. Betul. Kalau aku tak berjaya sekarang ni, aku akan gagal selama-lamanya. Ada perkataan patut tu. Aku patut. Aku patut, aku wajib, aku mesti. So ini adalah antara cognitive distortion lah, tak dapat fikir dengan jelas dan tak dapat fikir dengan rasional. Itu adalah antara perkara-perkara lah yang menyumbang kepada berlakunya kita ada tendensi untuk fikir masalah tu besar. Masalah kita besar daripada masalah orang lain. Dan yang ketiga Balinda, saya rasa ini lebih dekat dengan orang senang faham. Sebenarnya kita rasa macam ni sebab kita sekarang ni tanpa sosial media Balinda, kita hanya nampak apa yang dikongsikan oleh orang lain. Orang nak kongsi apa? Nak kongsi pergi bercuti, kebahagiaan, pergi bercuti dengan family, kekayaan, akan nak kongsi makan sedap-sedap. Padahal kita tak nampak yang di belakang struggle kan. Maksudnya macam mana struggle-nya diorang sebenarnya. Kita tak nampak benda tu. Jadi kita assume yang dia pun tak ada masalah. Indah-indah aja. Semua indah. Kenapa aku je ada masalah? Dia pun tak ada masalah. Sebab adalah kita kurang exposure atau kurang pendedahan lah terhadap permasalahan orang lain. Jadi kita, dia pun tak ada masalah, aku je ada masalah. Okay, so itu adalah antara perkara-perkara yang menyebabkan kenapa kita fikir kita punya masalah ni besar. Kita yang paling teruk. Orang ni tak ada masalah. Itu adalah antara perkara-perkara yang menyumbang lah benda. Menarik kupasan tadi, 3 kupasan, maksudnya 3 poin daripada sudut saintifik dia, daripada sudut psikologi dia, daripada sudut kognitif dan juga yang biasa orang semua melaluinya, maksudnya daripada sudut inilah media sosial. Betul. Yang bagi saya media sosial sangat mempengaruhi sebenarnya pemikiran, emosi seseorang, sebab apabila kita melihat yang indah-indah saja, secara automatiknya kita akan membandingkan diri kita dengan orang tersebut. Dan bila kita membanding, kita akan rasa segala kekurangan, segala kelemahan dan segala benda yang negatif tu adalah hanya pada diri kita, tidak dilalui oleh orang yang sedang menonjolkan dia punya kebahagiaan, kekayaan dan sebagainya. Jadi kalau macam tu kita kena kurangkanlah. Maksudnya tengok tapi jangan menilai. Maksudnya jangan terus conclusion. Memberi conclusion. Orang tu tak ada masalah, kita je yang masalah. Sebab kita tahu betapa struggle-nya dia untuk dia mengecapi sesuatu kebahagiaan. Betapa struggle-nya dia untuk mengecapi sebuah kejayaan, kekayaan yang dia miliki sekarang. Kita tak tahu. Sebab semua orang boleh menipu. Maksudnya hidup ni kan, dunia ni kan tipu-tipu. Maksudnya kita boleh pilih kan, kita nak tayangkan apa kan. Kita boleh pretend depan orang kita bahagia, kita kaya dan sebagainya, tapi kita tak tahu di belakangnya emosi dia macam mana. So kita kena faham setiap mana sebenarnya ada masalah. Tapi macam mana untuk seseorang itu menyelesaikan
melihat masalah itu dan menilai sendiri sejauh mana kita mampu ke tidak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Betul Okay. Pak Linda. Alright, panjang pula saya kata. Okey, It's okay, yang kedua, bincang. mengapa setengah orang ni dia ada mengapa ada orang menindas emosi orang lain? Kadang-kadang kerana mereka merasakan masalah dia yang paling besar lah. Okay. So dia rasa bila dia ada masalah yang paling besar, dia menindas emosi orang lain, maksudnya menidakkan emosi orang lain tu. Mengapa ada orang setengah macam ni? Okay. So, kalau ringkasnya soalan Puan Linda ni, dia sebenarnya kita ada dua point of view Puan Linda. Yang pertama adalah point of view sebagai aku yang mengalami, aku rasa very insecure. Aku rasa macam, oh aku ni Tuhan tak pandang aku. Aku rasa macam akulah yang paling malang. Dan point of view yang kedua adalah orang yang dia rasa very superior. Maksudnya dia rasa sangat sangat besar lah dia ni. Sangat besar tu macam ni. Masalah ni kecil sangat lah. Aku dulu waktu aku alami benda macam ni, aku okey je, tak ada pun nangis-nangis macam itu secara ringkasnya. Macam tu supaya nak faham kan. Kenapa ada orang ni fikir macam tu. Dia fikir dia bertindak macam tu. Dia bertindak untuk menindas emosi orang lain. Kenapa kita panggil tindas? Sebab setiap orang ni dia ada emosi masing-masing. Bila saya yang superior ni kata dekat Puan Linda, aku dulu dah biasa dah macam hang ni. Secara tidak langsung sebenarnya dia telah menindas emosi orang lain sebab setiap orang berhak untuk rasa sedih. Setiap orang berhak untuk bersuara dan sebagainya. Rasa marah dan sebagainya. Sebab Tuhan bagi kita emosi tu Puan Linda. Jadi macam mana kita nak kata orang ni tak berhak pula, aku je yang berhak kan? Okay. So penjelasannya adalah apabila individu itu menindas orang lain. Kenapa? Yang pertama, mungkin masa kecil individu ini membesar dengan cara emosinya tidak disokong dengan baik lah, dengan baik dan sihat. Mungkin dia adakah tidak di-validate daripada awal? Ya, itu validasi antara salah satu perkara yang memainkan peranan yang penting. Jangan nangis lah. Tak payah nangis. Terutamanya orang-orang lelaki, anak-anak lelaki jangan nangis. Boboy tak boleh nangis kan? Tak boleh nangis. Tak boleh lemah. Tak boleh lemah, tak boleh nangis. Jadi kuat sentiasa. Dia jadi kuat sentiasa. So, anak lelaki tadi membesar dah terbiasa dengan memendam emosi, dah terbiasa menchannelkan emosi tu. Dia jadi keras tau. Dia jadi melupakan emosi tu dan memendam. Jadi sikap memendam ini akhirnya akan menjadi toksik pada diri sendiri juga dan mungkin secara langsung dia telah meniru perlakuan mungkinlah parents dia kan bagi tahu jangan show emosi hang dekat orang kan, hang ni lemah, asyik nak nangis kan. So secara tidak langsung individu ini membesar dan meniru perlakuan itu dan memindahkan kepada orang lain pula. Maksudnya contoh Puan adalah anak lelaki tadi kan, so membesar menjadi seorang bos ke, menjadi seorang staff ke, menindas pula orang lain. Hang ni sikit-sikit nak nangis, sikit-sikit nangis. Jadi berlakunya kurang empati pula di situ. Dia adalah satu rantaian yang panjang sebenarnya. Okey? Itu yang pertama. Kenapa ada orang bersifat sedemikian. Yang kedua, sebenarnya dia adalah satu bentuk defense mechanism. Okey. Bela diri. Bela diri. Defense mechanism. Kenapa disebut sebagai defense mechanism? Kalau dalam psikologi, kita panggil dia adalah satu bentuk projection lah. Di mana dia dah terbiasa memendamkan emosi itu, dah terbiasa tidak menguruskan emosi itu, dan dengan cara itu, dengan cara memendam dan membiarkan emosinya itu, telah menjadikan diri dia sebagai seorang yang keras hati, kurang empati, dan dia menjadi superior Puan Linda. Dia menjadi superior. Menjadi superior kenapa? Sebab bila dia dah pendam, dia memang pendam, dia tak mau bincang. Bila orang lain menceritakan kepada dia, dia menganggap hang ni tak boleh ke pendam macam aku? Hang ni tak boleh ke simpan macam aku? Jadi benda tu akan menjadikan diri dia ni lebih besar daripada orang lain. Masalah aku lagi besar daripada hang, kenapa masalah kecil-kecil hang pun hang nak cerita kat aku ni? Macam tu.
Itu adalah secara ringkasnya Puan Okay. Linda. Right. Kenapa benda kecil-kecil Puan nak cerita kat aku ni lagi besar Banyak lah masalah masalah. aku ni. Kan aku okey je sampai sekarang, sikit sangat masalah hang. So itu adalah sebagai satu defense mechanism untuk dia. Sebenarnya dia tak mahu nak fikir masalah dia. Jadi dia memencilkan masalah orang lain dan fikir masalah aku ni paling besar. Jadi apa tu kecil sangat lah. Sebenarnya dia nak defend diri dia tak mahu nak fokus kepada emosi tu. Itu adalah secara ringkasnya Puan Linda. Maksudnya ada 2 poin kat situ lah. Daripada segi macam okay, kenapa soalan itu menindas emosi orang lain. Yang macam Puan Amira sebut tadi, kita rasa memang kadang-kadang orang sekeliling pun kita boleh nampak perkara itu boleh berlaku. Maksudnya ada sebenarnya benda menindas emosi secara mungkin kadang-kadang tidak sedar benda itu berlaku di persekitaran, baik rakan ke, baik mungkin pasangan kepada kita punya pasangan dan pasangan kan. Okey, jadi itu daripada soalan yang kedua Puan Amira telah kupas. Okay, kita pergi ke next question bagaimana seseorang tu boleh tahu dia terperangkap dalam lingkaran rasa paling malang? Maksudnya kat sini kalau daripada segi soalan ni saya boleh nampak kadang-kadang dia merasakan kehidupan dia ni berada dalam ruang lingkup yang paling malang lah. Maksudnya tidak ada yang positif, tidak ada yang bahagia seperti mana orang lain. Dia je yang dalam ruang lingkup tersebut. Okay, so Puan Amira boleh ceritakan dengan lebih mendalam. Maksudnya individu dalam lingkaran malang ni macam manalah dia rasa sedemikian rupa. Macam mana individu ni boleh tahu yang dia ni terperangkap dalam lingkaran malang tu. Lingkaran tu. Lingkaran malang ni antara perempuan adalah maksudnya dia rasa dia senantiasa berada dalam fasa yang akulah paling malang, akulah yang paling banyak diuji, akulah yang paling Tuhan tak sayang sekali. Tuhan kenapa nak lebihkan orang lain, tak pernah pun nak lebihkan aku. Orang lain tak solat pun boleh berjaya. Aku ni solat setiap hari tapi kemudian aku macam-macam. So rasa macam tidak adil, rasa diri malang. Itulah dipanggil lingkaran malang. Okay. So macam mana kita nak tahu kita terperangkap? Yang pertama sekali adalah kita kerap membandingkan diri kita dengan orang lain. Ini cara kita nak check lah. Tuan-tuan dan perempuan, mungkin saya sendiri, mungkin Puan Linda juga. Cara kita nak tahu macam mana kita terperangkap ni adalah yang pertama, kita kerap membandingkan diri kita dengan orang lain. Macam saya cakapkan tadi, kita nak tengok sangat orang lain, kebahagiaan dia, kan? Dia ni aku tengok tak solat pun, tak pernah pergi pun solat Jumaat. Tapi bercuti macam orang kaya. Kenapa aku ni yang selalu solat, buat solat sunat, tapi sentiasalah ni diuji, sentiasalah tak pernahnya nak rasa senang. Contoh, membandingkan apa yang orang lain ada dengan kita. Kita tengok apa yang orang lain ada. Kita tak tengok apa yang orang lain tak ada. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah kita kurang hargai dengan apa yang kita ada. Syukurlah. Maksudnya syukur. Tak bersyukur. Sebab kita nak fokus kepada apa yang kita tak ada tu. Ya, betul. Ini adalah cara-cara kita nak tahu. Yang pertama, kita kerap banding. Yang kedua, kita kerap mencari apa yang kita tak ada. Aku tak ada ni, aku tak ada. Sedangkan yang kita ada, kita tak nampak. Sama juga orang lain kan. Contohlah, sebagai contoh Puan Linda dengan saya. Mungkinlah Puan Linda, let's say lah Puan Linda dah ada anak semua. Contoh saya sebagai orang yang belum ada anak, saya akan fokus. Aku tak ada anak pun. Contoh kan macam tu. Aku tak ada anak pun. Sedangkan mungkinlah apa yang saya ada, Puan Linda pula tak ada. Contoh macam tu kan. Tapi kita tak pernah membincangkan. Betul. Sebab itulah kita sentiasa tidak tahu. Cuba kita kali kita bincangkan. Contohlah macam tu. So kita akan lebih tahu apa yang sebenarnya kita tak ada benda ni. Jadi lebih kepada buat penilaian sendiri. Ya, kita buat penilaian sendiri. Kita buat assumption. Yes. Kita buat assumption yang Puan Linda ni happy je. Contoh kan. Itu adalah antaranya lah, antara benda yang boleh kita tahu yang kita terperangkap dalam lingkaran malang yang kita sendiri buat sebenarnya. Yang seterusnya adalah kita lebih berat kepada emosi berbanding dengan kita fikir secara rasional. Apa-apa masalah yang berlaku, kita akan sedih dulu, kita akan panik dulu, baru kita fikir. akan marah dulu.
Kan? Baru fikir. Situ adalah antara perkara-perkara yang menyumbang lah, perkara-perkara yang kita boleh tahu, kita boleh cek sama ada aku ni dalam lingkaran malang nasional ni ke tidak? atau ke tidak kan. Itu adalah perkara-perkara yang kita boleh semak dengan diri kita lah. Yang pertama Belinda saya kata tadi bandingkan. Banding. Yang kedua, kita tak hargai dengan apa yang kita ada. Ya, tak bersyukur. Tengok apa yang orang lain ada dulu. Dan yang ketiga adalah emosi kita tu Emosi melebihi. dulu baru fikir. Baru fikir. Marah dulu dekat Tuhan. Kenapa saya banyak highlightkan marah kepada Tuhan adalah sebab bila kita ni manusia, kita faham yang setiap manusia ni ada bahagian masing-masing, maka kita akan sentiasa yakin yang Tuhan tu adil kan? Yakin, redha dan juga syukur. Syukur kan? Mungkin hari ni Allah tak bagi ni ada sebab dia. Macam tu. Itu dah habis tajuk lain dah tu. Maksudnya 3 kupasan tadi untuk yang lingkaran malang tu. Jadi sama-sama lah kita semak. Maksudnya adakah kita seorang yang suka untuk membandingkan, ada kita jenis yang tidak bersyukur dengan apa yang kita ada kan, supaya kita keluar daripada lingkaran malang tu. Kita tak nak duduk dalam lingkaran malang tu sebab benda tu sebenarnya memberikan emosi yang negatif. Kita akan berfikir negatif dulu. So kita tak nampak dah jalan macam mana nak keluar daripada lingkaran. Sebab kita fokus kepada yang negatif tu dulu. Okay, alright. Okay. So kalau tadi berkaitan dengan lingkaran malang, okay. So sekarang ni, apa yang akan berlaku apabila emosi ni diremehkan? Maksudnya kita nak tahulah juga kadang-kadang bila kita bercakap kadang-kadang dengan seseorang ni dan orang tu tak nak faham, malah dia remehkan balik emosi kita, dia tindas emosi kita. So apa yang akan berlaku? Mungkin pada orang tersebut ataupun orang yang meremehkan emosi tu. Apa yang akan berlaku apabila emosi itu diremehkan kepada orang yang si pelaku dan orang yang si pelaku dan juga mangsa kepada tu. Melakukan pula Okay. Yang saya sebenarnya nak fokus kepada mangsa. Sebab selalunya orang yang ditindas ni akan lebih emosi dia lebih ni lah, akan lebih merasai keperitan itulah kan. Saya rasa benda ni tidak jauh daripada kita. Mungkin kita sendiri pernah mengalami yang orang akan cakap, alah hang ni biasa sangat lah masalah hang tu, hang tak payah duk fokus lah, aku dulu. Dia mula-mula nak cerita benda-benda dia masa zaman Jepun dulu yang dia buat. Dia nak bandingkan dengan kita kan. Okay, yang pertama sekali, mangsa akan rasa macam, oh aku tak valid ke nak rasa macam ni ya? Emotional invalidation. Aku memang tak boleh nak rasa sedih langsung. Oh, aku memang memang tak layak ke? Kan dah lah tak diberi peluang untuk bercerita, tak ada tempat untuk berkongsi, sentiasa diremehkan, malah aku nak rasa sedih pun memang tak boleh. Kan? Akhirnya individu ini memilih untuk sama ada dia pendam, kan? Sebab dia rasa macam orang tak nak didengar ni. Jadi dia pendam, ada pilihan dia pendam, yang lama-lama akan menyebabkan berlakunya kecelaruan kepada pemikiran dia, sebab otak dia sentiasa running ni. Oh, aku ni dah lah malang tadi kan, sentiasa diuji, orang pun tak mau dengar. Akhirnya akan mendorong kepada masalah-masalah kesihatan mental yang lain. Antaranya adalah masalah-masalah personality. Masalah personality, masalah depression. Sebab terlalu banyak memendam dan terlalu banyak self-thought. Kenapa dia self-thought? Dia ada nak cerita kat orang tak boleh, jadi dia self-thought lah sendiri. Self-thought ini, self-thought itu, sampai tak boleh fikir dah mana satu yang betul. Dia berbalik kepada struktur otak kita tadi. So waktu ni, pada ketika ini, amigdala sangat aktif. Sebab apa? Emosi, dia fokus emosi dulu. Jadi prefrontal cortex tadi yang kata pemikiran rasional tu tak dapat. Dia jadi tak dapat nak aktif. Amigdala menang lagi. So itu antara salah satu kesan lah yang berlaku kepada mangsa ini. Dan pun sebenarnya bila kita diremehkan, bukan saja mudah untuk berlaku masalah kesihatan mental. Sebelum berlakunya masalah kesihatan mental tu mungkinlah yang akan terjadi, kita akan rasa lebih insecure, kita akan rasa macam, aku ni tak layak lah nak duduk dengan orang lain. Kan?
kita jangan memandang remeh benda ni sebenarnya Puan, sebab kita tak tahu apa yang sebenar-benarnya yang difikirkan. Macam kami kaunselor pun, contohlah ada klien yang datang kepada kami, yang sharekan kepada kami. Actually, daripada 100% yang ada dalam pemikiran tu, kami mungkin hanya tahu 50% saja. 50% lagi tu untold, tak tahu macam mana nak cakap. Jadi, benda-benda yang macam ni, akhirnya mendorong orang ni rasa insecure. Rasa Jadi, suara hati mereka tak berharga, kan? rasa macam kurang harga diri, rasa macam tak dihargai, tak didengari. Jadi inilah yang berlakunya masalah sosial ni. Kan, aku susah nak berkawan. Bayangkan kalau benda ni berlaku daripada kecil. Dan daripada kecil, emosi diabaikan oleh parents. Macam mana anak ini membesar menjadi orang yang macam ni lah. Tak bersosial, suka menyendiri. Suka menyendiri sebab dia rasa tak yakin. Dia rasa macam tak selamat. Kalau bercakap pun orang tak nak dengar suara hati. Bercakap pun orang tak nak dengar. Nak cakap tak payah cakap lah. Kalau aku cakap nanti orang tak mau dengar nanti. Aku juga yang sedih tu, tak payah cakap lah. So mencilkan diri. So sebenarnya dia saling berkaitan, Pak Linda. So kita harapkan parents di luar sana, termasuk saya juga, untuk kita tidak untuk menjadikan anak-anak kita sebagai mangsa, kepada menidakkan emosi yang mereka alami. Sebab bila daripada kecil telah ditidakkan emosi itu, memang mereka akan membesar, satunya diorang tak boleh nak tahu emosi apa yang sedang berlaku pada mereka. Dan juga mereka tak akan memahami emosi orang lain. Dan seterusnya mereka lebih suka mendiamkan diri, memencilkan diri sebab mereka merasakan mereka tiada harga di pandangan mata orang. Kalau meluahkan, dan apatah lagi untuk meluahkan, bercerita dan sebagainya. Sebab mereka merasakan orang lain akan memperlekehkan apa yang mereka akan cakap. So kita kena aware lah, maksudnya jangan menjadi ibu bapa yang menidakkan emosi anak-anak, itu yang paling penting. Betul. Sebab kesan dia tu berpanjangan. Yes, bukan pada kecil tapi sehingga besar. Dan mungkin akan berantai juga. Anak kecil tu akan membesar menjadi kepada anak. So dia akan menjadi satu rantaian yang kita panggil kejam lah, rantaian tu. Selagi kita tidak putuskan rantaian tu. Right. So, itu Puan Linda, sorry saya nak tambah. Tadi itu kepada mangsa. Yang Puan Linda ada tanya kepada pelaku tu. Apa yang dia rasa kan? Sebenarnya kadang-kadang pelaku tak banyak kot. Pelaku tak banyak kot. Sebenarnya pelaku ni, actually ada pelaku yang dia tak sedar. Dia tak sedar yang dia, aku rupanya aku menindas orang ke? Aku tak tahu. I'm not realise. Memang mungkin macam kita cakap tadi, dah terbiasa benda tu. Dia dah biasa benda tu daripada kecil. So dia ingat itu adalah normal untuk dia. Itu adalah okey untuk dia. Dia tak tahu benda tu okey untuk orang lain tak. Jadi secara tidak langsung dia memang tidak sedar dan tidak sengaja menyakiti ataupun menindas perasaan orang lain. Sebenarnya kepada pelaku lah. Kita tak boleh nak cakap tak ada pelaku yang tak sengaja. Kita ada pelaku yang sengaja, ada pelaku yang tidak sengaja. Yang saya cakap tadi yang tak sengaja. Yang sengaja ni, apa yang dia rasa adalah, macam saya cakap tadi, dia lebih superior lah. Sebab dia gunakan helah bela diri tu, supaya dia rasa macam hujan aku ni lagi besar pada hujan hang. Dan aku tough je, okey je. Dan dia je betul. Semua okey. Semua okey. Itulah apa yang mungkin berlaku kepada pelaku lah. Macam tu. So kita dah nampak kesan kepada mangsa tu lebih banyak Betul. Dan juga kepada pelaku pun ada juga. Alright. Cuma kepada pelaku tu mungkin selepas ini kita boleh tengok dan nilai kembali lah. Adakah kita macam tu? Sekiranya kita memang seorang pelaku yang menidakkan emosi, yang memperlekehkan emosi orang lain, kita cuba untuk buanglah, maksudnya putuskan perlakuan yang negatif seperti itu supaya orang lain tidak akan menjadi seperti mana, yalah, meningkat, boleh menjadi kesihatan mental pun akan meningkat sebenarnya. Betul. Okay. Alright. So soalan yang kelima, tadi keempat cepat je. Dah sekarang kelima dah. Nak habis dah kita lah. Nak habis dah. Sekarang berapa? 10:30 baru. Tengah jam pertama. Rasa mungkin soalan nanti akan banyak lah kot. Akan ditanya oleh kita punya audience kan. Alright. Soalan yang kelima,
Okey, langkah pertama untuk keluar daripada rasa yang paling teruk ni, apa yang langkah pertama yang sekiranya seseorang individu itu sedang melalui dan merasai pengalaman tersebut, apa langkah yang boleh diambil supaya dia keluar daripada perasaan ataupun keadaan yang paling teruk yang dia rasakan tu? Langkah yang pertama bagi saya yang sangat penting lah, Mbak Linda. Saya rasa semua orang patut berikan fokus lah untuk bahagian ni. Paling penting sekali adalah validasi. Yes. Validasi apa? Validasi emosi kita tu dulu. Kita terima yang sekarang ni, oh aku tengah sedih, aku tengah marah kah sekarang ni? Terima dulu. Emosi apa yang terhasil. Sedang dilalui. Sedang dilalui yang terhasil daripada mungkin tekanan-tekanan ataupun ujian kehidupan kita. Kita manusia biasa. Kita tak ada superpower untuk buang emosi tu kan. Macam mana nak menidakkan emosi sedangkan emosi tu Allah dah ciptakan dah letak dah dalam otak pula tu kan. Macam mana kita nak buang? Tak boleh. Jadi caranya adalah langkah yang pertama sekali, validate lah emosi tu, terimalah emosi tu. Baru bila kita terima amigdala tadi, dia akan menjadi kurang aktif tau. Menjadi kurang aktif. Bila kita dah menerima emosi tu, maka di situ barulah prefrontal cortex tadi, yang pemikiran rasional tadi, barulah boleh bekerja. So bukan setakat secara psikologinya sahaja, bila kita terima kita akan lebih tenang. Sebenarnya penjelasan secara sainsnya, bila kita terima, bukan kita tenang, tapi pemikiran rasional kita juga akan lebih berfungsi dengan Itu baik. punya fisiologi kita lah. Ya, Allah ciptakan kita cantik kan. Yes. Mungkin kita selama ni kita tak sedar benda tu berlaku secara dalaman kita. Sebenarnya benda tu berlaku tuan-tuan dan puan-puan. Itu langkah pertama, terima dulu emosi kita. Validate dulu. Validate dulu. Okay. Alright. So yang pertama kena validate. Jangan sekali-kali untuk menidakkan emosi yang kita sedang alami. Sebab penting kadang-kadang kita sehari-harian pun kita kena contoh pada pagi tadi, apa emosi sebelum kita datang kerja. Mungkin kita akan rasa macam alah malasnya, malas tu ataupun rasa macam alah bosannya, rasa macam ish tak bestnya nak datang kerja kan. Nanti apalah pula yang akan berlaku pagi ni kan, macam tu. So kita kena validate. At least kita tahu okay, emosi negatif tu kita tak nak berpanjangan duduk dalam diri kita, dan kita cuba untuk keluarkan emosi negatif tu supaya tidak daripada pagi sampailah balik kerja emosi negatif yang kita lalui. Betul. Dan yang kedua, kita juga boleh untuk validate kita punya emosi hari-hari yang berlaku, kita tulislah dekat kita punya kalender kan. Contoh ni lebih kepada diary emosi lah. Betul. Saya selalu ajar pada klien-klien saya yang sedang mengalami lah masalah kesihatan mental ni untuk dia validate dia punya emosi, untuk tulis ataupun warnakan emosi yang menggambarkan hari tersebut. Maksudnya hari ni supaya dia dapat trace. Kadang-kadang kita nak trace seorang tu ada mengalami isu kesihatan mental ke tak, dia 2 minggu sebelum tu, episod yang berlaku 2 minggu sebelum. Jadi kalaulah kita nampak kita punya diary kalender kita banyak warna merah, contoh kan? Merah tu menggambarkan perasaan marah ataupun hitam itu menggambarkan perasaan takut je hari-hari yang dilalui, itu menunjukkan sebenarnya dia perlu dibantu segera. Betul. Jadi kena validate emosi, itu paling penting. Paling penting. Alright. Sebenarnya Pak Linda, kita ada beberapa tips ataupun proses yang boleh diambil oleh mungkin saya sendiri dan juga rakan-rakan penonton kita lah. Yang pertama, setelah kita self validate, kita validate dulu perasaan kita tu. Yang kedua, apa yang kita kena buat adalah regulate diri kita. Regulate ni macam mana? Regulate ni adalah macam saya cakap tadi, bila kita dah terima emosi, pemikiran kita akan lebih rasional. Masa kita self regulate ni adalah berlakunya proses kita buat pertimbangan terhadap masalah yang berlaku pada hari tu kan, pada hari itu. Contohlah, saya ambil contoh yang kata pembentangan tadi tu kan. Oh tak apa, mungkin ni cabaran untuk aku. Kalau aku tak dicabar begini, aku tak tahu sejauh mana kemampuan aku. So masa ni lah kita mempertimbangkan, oh ini bukan tekanan, ini adalah salah satu cara untuk aku improve diri aku lagi. Mungkin cara ni mungkin bos aku nak tengok how capable I am. Macam tu mungkin bos nak uji sebelum naik pangkat ni. Ujilah dia. Berupaya tak Linda? Berupaya tak Amirah? Kan? Lah boleh naik pangkat. So masa inilah kita self regulate dan kita akan mempertimbangkan pertimbangan yang baik
terhadap ujian yang kita sedang lakukan itu, lalui itu. Yang ketiga Puan Linda, apa yang langkah yang kita boleh buat adalah kita, macam mana saya nak cakap lah, kita kena usaha untuk tukar naratif tu. Naratif apa? Naratif pemikiran kita tu. Yang kita kata tadi, aku ni malang. Semua benda, abang ajar apa je aku tak diuji. Tukar. Oh, aku bukan orang yang Sebenarnya malang. Allah sayang. Allah sayang aku. Allah sayang aku. Dan alhamdulillah, aku duk kata aku malang ni, setiap hari ni, oh aku masih lagi di sini. Aku hidup dan aku telah melalui hari-hari yang aku kata aku malang tu. Minggu lepas setiap hari yang aku kata aku malang tu, aku dah lalui sampailah hari ni. Rupanya, wah aku kuat lah. Kan? So bila kita tukar naratif yang aku malang, tukar kepada aku, Allah sayang aku bertahan sehingga kini sebab keputusan yang aku buat. Sebab tindakan yang aku buat untuk membantu diri aku keluar daripada kata lingkaran malang tadi tu, Puan Linda. So sangat penting. Kenapa benda-benda ni sangat penting? Sebab benda ni bermain dengan kognitif kita, pemikiran kita. Apa yang kita mindsetkan tu, macam itulah kita akan lalu kehidupan kita. Kalau kita mindset, oh aku ni negatif, kita memang akan emosi negatif, kita akan lalu cara negatif. Aku rasa pun akan negatif. Aku rasa orang tak suka dekat aku. Bila kita rasa orang tak suka kita akan memencilkan diri. Sebenarnya tindakan memencilkan diri itulah menyebabkan kita ni tak ada kawan. Kan contoh macam tu kan. Kalau kita cuba tukar, okey aku nak cuba dekati seorang dulu kawan. Okey, seorang dulu kawan. Cubalah dekati. Mungkinlah kalau dah proses tu berjalan dengan baik, mungkin boleh tanya, sorry lah nak tanya, sebelum ni saya macam kurang sikit mingle around sebab saya ada pemikiran macam ni. Sebenarnya macam mana? Contoh macam mana Linda nampak saya? Mungkin ada benda yang Linda nak tegur saya ke? So faham tak? Benda tu lebih membantu untuk kita keluar daripada masalah tu daripada kita terus berada dalam lingkaran kita dan kita tu. Dan buat penilaian sendiri. Sebab pada akhirnya Puan Linda, semua ni adalah berkaitan dengan pilihan. Yes. Kita ada pilihan nak berfikir secara positif ataupun nak berfikir secara negatif. Sebenarnya kalau kita pilih untuk fikir secara positif, maka positiflah ia. Sebab Allah sendiri pun kata kan, kita dalam psikologi kita cakap positif, negatif. Kalau dalam Islam cakap bersangka baik. Bersangka baik dengan Allah. Bersangka baik dengan apa yang Allah jadikan kepada kita. Sebab mesti ada hikmah. Cuma hang tak tahu. Hang hamba. Macam tu kan. Allah tahu sebab aku Tuhan. Contoh macam tu. Memang dalam Islam sini telah menggariskan macam tu. Tapi kenapa kita nak bertentang pula kan? Tak apa, it's okay. Kita sebagai seorang manusia biasa, ada hari yang kita akan turun naik iman kita, akan turun naik emosi kita. It's okay. Tapi cubalah untuk pilih bersangka baik itu terlebih dahulu. Sebab kita kaunselor pun kadang-kadang emosi kita turun naik juga. Betul. Bukan yang kita ni malaikat ke apa. Betul. Itu turun naik juga sebenarnya. Betul. Cuma jangan sekali-kali untuk berada dalam lingkaran negatif je. Maksudnya, kita dah tahu emosi negatif tu datang, kita cepat-cepat wake up. Betul. Wake up. Sebab memang betul macam apa yang Puan Mira cakap tadi, setiap manusia ni memang sentiasa akan diuji dan diuji. Setiap hari akan sentiasa bersangka baik je, bersangka baik dengan Allah. Dan mungkin apa yang kita diuji pada masa sekarang itu sebenarnya Allah nak bagi lebih baik sebenarnya. Kita tak tahu pun. Betul. Cuma kadang-kadang Puan Mira, macam mana untuk kita ni manusia, kita memang manusia yang sentiasa diuji dan ada emosi turun naik dan sebagainya. Kita ni susah untuk kita macam jadi orang yang positif. Kadang-kadang macam mana aku nak jadi orang yang positif? Aku dah cuba dah tapi tak boleh. Macam mana aku nak jadi orang yang positif sebenarnya? Nak berfikiran positif. Nak menghadapi benda ni seperti mana macam tak ada terlalu berat sangat untuk aku, paling teruk sangat. Benda ni sebenarnya baik dan positif untuk aku. Macam mana kita nak ubah pemikiran? Terima kasih Puan Linda, soalan yang sangat baik. Macam saya cakap tadi Puan Linda, otak kita ni satu fungsi kompleks yang Tuhan dah ciptakan. Memang dah ada controller dia dah. Macam tu kan.
macam saya cakap tadi, yang pertama, bila kita dalam keadaan yang memang kita tak boleh fikir positif langsung ni, aku memang tak boleh ni, aku tertekan. Memang tak boleh. Macam saya cakap tadi, aku memang tak boleh sebab aku tertekan. Sebab saya fokus kepada tekanan itu semata-mata. Bila kita fokus kepada tekanan, amigdala tadi itu aktif. Jadi apa yang Pelinda kena buat, apa yang saya kena buat adalah yang pertama, terima dulu. It's okay, tak apa, takes time, terima dulu. Okay, aku diuji ni. Contohlah kan. Contoh diuji dengan masalah kewangan ya. Very crucial, yang sedekat dengan semua orang kan. Of course lah kita akan panik. Kita ada diuji dengan masalah kewangan, contohlah tiba-tiba anak aksiden ke, auzubillah kan, tiba-tiba anak aksiden nak kena pakai duit banyak ni, nak kena masuk hospital dan sebagainya, insurans tak ambil. Kan, insurans tak ambil. So duit nak kena pakai tu banyak, of course kita akan rasa panik, tak dapat nak fikir dengan waras dah ni. Aduh, ya Allah, aku uji aku lagi ni, anak aku ni ada seorang saja kan, kita panik dan cemas pada ketika itu. Caranya, walau apa jua keadaan, walau apa jua ujian, yang pertama sekali, terima dahulu ujian itu, tekanan itu terima dulu. Sebab bila kita terima, kita akan lebih tenang sikit. Bila kita lebih tenang, otak kita akan berperanan untuk fikir apa rasional, apa jalan keluar yang kita boleh ambil. Sebagai contoh mungkinlah dalam kes ni, mungkin kita boleh kontak dengan kita punya adik-beradik ke, kan? Faham tak? Untuk kita nak keluar daripada masalah ni macam-macam. Setengah orang mungkin dia ada adik-beradik yang baik, so mungkin boleh pinjam duit dulu kau, ataupun mungkin kita yang bekerja dekat badan-badan kerajaan, mungkin kita boleh salurkan kepada bahagian-bahagian perubatan ke kan. Yang berkaitan lah. So kita boleh fikir secara rasional. Apa tindakan yang kita boleh buat untuk nak bantu kita dalam masalah ni. Kalau kita fokus tekanan tu, fokus yang anak aksiden, kita memang tak boleh fikir secara rasional dah. Tak boleh fikir dah. Kita akan fokus yang tu. Sebab itulah, kalau berlaku masalah-masalah, akan ada orang yang cakap, tak apa, tenang dulu kan. Tarik nafas dulu. Sebab apa? Sebab kalau kita panik, kita tak dapat fikir. Kita memang tak dapat fikir. So itu adalah penerangannya lah paling dah. Yang pertama macam cakap tadi, terima dulu keadaan itu, digest dulu keadaan itu, kemudian pemikiran rasional memang akan datang. Sebab Allah dah bekalkan dah benda tu. Mungkin pemikiran rasional masa tu, okay, let's say lah ada masalah lain, okay, pemikiran rasional kata aku kena jumpa kaunselor dulu. Aku dah tak boleh handle seorang-seorang dah ni. Aku rasa memang dah tak boleh handle seorang-seorang dah ni. So pemikiran rasional kata aku nak jumpa dengan kaunselor. Sebab tu ada orang yang dia willingly je apply dalam sistem kita untuk nak berjumpa dengan kaunselor. Sebab pada ketika itu tuan-tuan dan puan telah berfikiran secara rasional nak mencari bantuan. Kalau tuan-tuan dan puan tak fikir secara rasional pada masa itu, maka tuan-tuan dan puan mungkin tak dapat fikir yang nak klik button nak berjumpa dengan kaunselor. Sebab proses nak berjumpa dengan kaunselor tu pun agak ambil masa. Jadi kalau tak rasional pada ketika itu, kalau tuan-tuan dan puan masa tu fokus, tak mungkin akan klik untuk berjumpa dengan kaunselor. Itulah secara penerangan secara saintifik dan juga psikologi Pelinda. Sebenarnya pentingnya bertenang. Penting. Bertenang, lepas tu kena validate balik, maksudnya cuba untuk fokus kepada masalah tu. Maksudnya bukan terus panik, dan bila kita panik kadang-kadang benda tu sebenarnya simple je. Langkah yang pertama, kita boleh je hubungi pihak yang berkaitan. Betul. Yang berkaitan dengan bahagian kemudahan perubatan dan sebagainya. Tapi sebabkan panik, kita tak fokus langkah, kita hanya fokus pada masalah yang besar tu. Kita jadi, semua benda kita tak boleh nak fikir secara rasional. Maksudnya kita tak akan tahu tempat mana kita nak minta bantuan. Betul. Kita tak tahu langkah yang pertama kita nak bawa dia pergi mana dulu kan. Jadi pentingnya untuk kita bertenang sebenarnya ketika kita menghadapi masalah. Mengendalikan emosi dengan cara yang baik. Jangan cepat melatah lah. Betul. Right. So yang seterusnya Puan Amira, kadang-kadang kita sebenarnya bila kita berada dalam masalah yang satu masalah ni, kita merasakan benda tu teruk tapi mungkin kadang-kadang teruk tu pada penilaian kita sendiri kan. Jadi macam mana untuk kita keluar ataupun
kita keluar, maksudnya daripada lingkaran masalah yang kita sedang hadapi tu, kan? Mungkin ada kaedah yang terbaik ialah yang boleh kita kongsikan dengan penonton, kan? Yang kadang-kadang kita anggap macam masalah tu ataupun kita sebenarnya berada dalam lingkaran masalah dah. Kita tak boleh keluar dah. Kita kena duduk je dalam tu. Tak ada dah jalan keluar sebenarnya. Melainkan kita duduk je menghadapi masalah yang dihadapi tu, yang kita sedang berdepan. Sedangkan sebenarnya banyak langkah-langkah ataupun perkara yang kita boleh ambil sebenarnya untuk keluar daripada masalah tu, keluar daripada lingkaran yang kita sentiasa buat dah tu lah. Okay. So mungkin boleh kongsikan langkah-langkah dia. Yang pertama sekali Perindah, macam yang saya cakap tadi, dia adalah tentang pilihan kita. Kalau kita memilih untuk kita nak terus berada dalam masalah itu, maka kita tak akan memikirkan apa cara-cara aku nak keluar ni daripada masalah ni. Kalau kita memilih untuk keluar daripada masalah ni, maka kita akan sedaya upaya untuk mencari penyelesaian kepada masalah ini. Jadi yang pertama sekalinya, apa yang saya cakap adalah apakah pilihan kamu? Yang pertama sekali, apakah pilihan kamu? Kalau kamu milih untuk keluar, maka jalannya begitu panjang. Okay, macam mana yang saya cakap tadi, kita kena ada self-validation dulu. Self-validation emosi kita tu. Yang kedua, kita kena regulate diri kita dulu. Fikir secara rasional. Cuba untuk pertimbangkan apa yang sedang berlaku pada kita pada ketika ini. Aku diuji ni, kita cuba fikirkan apa yang benda baik yang Tuhan tengah nak bagi kita. Bersangka baik dengan apa yang sedang berlaku sekarang. Saya yakin benda ni susah, bukan senang nak terus buat. It's okay, benda ni adalah proses, benda ni takes time. Benda ni bukan kelip mata ataupun semudah petik jari, switch terus. Benda ni ambil masa, it's okay. Perlahan-lahan, kita telah membesar, mungkin selama ini kita telah ditanamkan secara tidak sedar untuk menidakkan emosi ke, kan? Of course dah susah, kita dah hidup let's say lah 30 tahun, dah terbiasa dah dengan cara ni. Tiba-tiba hari ni dengan perkongsian perbincangan kita, tiba-tiba nak kena ubah. Nak kena ubah. Aku dah 30 tahun, 40 tahun ni macam mana nak ubah? Tentera perempuan, benda ni bukan benda yang mudah, bukan benda yang ambil masa sehari 2 hari. Benda ni proses, it's okay. Kalau tentera perempuan memilih untuk cuba bantu diri sendiri dan keluar daripada masalah ini, maka inilah antara yang tentera perempuan boleh ambil lah. Yang pertama tadi saya kata, validate emosi dulu. Yang kedua, regulate diri sendiri dulu. Fikir rasional, pertimbangkan. Dan yang ketiga, cuba untuk tukar cara berfikir. Kognitif kita tu, mindset kita tu tukar. Yang, okay, tak apa, aku cuba lalui dulu. InsyaAllah aku boleh. Sebab selama ni, ujian-ujian yang sebelum ni aku rasa berat juga, tapi aku boleh lalui. So kita bagi kata-kata semangat pada diri kita sendiri yang kalau aku tak bantu diri aku, then no one will. Kan? Sama juga kalau tentera perempuan tak rasa nak bantu diri sendiri, takkan nak main jumpa kaunselor. Sebab kan ada rasa nak tolong diri sendiri, sebab itulah main jumpa dengan kaunselor. Okay? Dan yang keempat, bila dah cuba dah validate perasaan tak jalan, regulate diri rasa macam tak boleh, tukar cara pemikiran rasa macam tak boleh. Yang keempat, tentera perempuan, jumpalah dengan profesional, iaitu jumpa dengan kaunselor, jumpa dengan pegawai psikologi, kan. InsyaAllah kami akan cuba untuk bantulah. Kita ada satu terapi yang kita namakan terapi CBT, Cognitive Behavioral Therapy lah. Macam mana daripada segi kognitif tu, pemikiran tu akan mendorong kepada berlakunya tingkah laku. Sama ada tingkah laku yang baik ataupun tingkah laku yang kurang baik. Okay? Jadi kaunselor-kaunselor akan membantu untuk cater apa pemikiran negatif yang telah difikirkan selama ni. Kita akan minta perempuan untuk senaraikan dan sebagainya lah. So itu adalah cara-cara yang boleh dibuat lah. Yang pertama, yang tiga tadi, boleh dibuat sendiri dulu. Kalau rasa memang tak boleh jalan ni, Puan Mira rasa tak boleh jalan ni, mainlah berjumpa dengan kaunselor. Kita akan cuba untuk sama-sama bantu macam mana nak kendalikan masalah ni. Kita tak janjikan memang selesai. Tidak. Sebab ini adalah satu proses yang kita akan bincang. Kita akan sama-sama cari jalan penyelesaian. Okay?
Kadang orang akan fikir jumpa kaunselor masalah selesai. Betul. Sebenarnya dia based on pada diri sendiri juga. Betul. Tindakan dan diri sendiri. Walau jumpa kaunselor macam mana pun ada pelbagai alternatif jalan yang difikirkan sesuai dan sebagainya. Tapi kalau diri sendiri yang tak nak berubah, Betul. diri sendiri yang tak nak bertindak, sebenarnya tu tak akan berlaku. Itu yang kata pilihan tu pun. Pilihan kan. So pilihan sebenarnya di tangan kita masing-masing. Betul. Sama ada kita nak berubah, nak terus menerus dengan merasakan dalam lingkaran emosi yang negatif ataupun kita nak keluar daripada lingkaran masalah tu. So it depends on you lah, on you lah. Maksudnya kita yang memilih kehidupan kita, bukan kaunselor, bukan parents, tapi kita yang bertanggungjawab atas apa yang kita lakukan dan apa yang kita nak ambil tindakan tu. Betul. Alright. So ada 4 yang Puan Amira share tadi. Untuk kita keluar daripada masalah yang kita hadapi itu, iaitu yang pertamanya kita validate dulu, yang kedua kita regulate dan kita tukar pemikiran kita. Seterusnya kalau dah tak ada dah buat dan 3 ni, tak ada dah cara nak selesaikan, masih lagi dibelenggu pada lingkaran masalah tu, cubalah cari kami ni, sebab kami ni pun hanya membantu sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya yang menggerakkan kepada keluarnya tuan-tuan dan puan-puan daripada masalah yang sedang dihadapi. Okay, alright. Okay, so ni dah macam penghujung dah ni. Kira macam soalan yang terakhir. Ya, silakan. Tak apa, kita mungkin akan Puan Amira ada nak tambah-tambah mungkin ada nak tambah ke tak ada? Kalau daripada saya ni sebelum kesimpulan lah. Saya rasa antara perempuan, benda ni sangat dekat dengan kita. Kita orang yang diuji setiap hari, kita hamba kan? Rakan sekerja saya, rakan karib saya jugalah, Encik Firdaus, yang sangat terkenal, kaunselor yang sangat terkenal tu. Ni muka dia pun ada dekat sini. Satu kata-kata dia yang saya rasa sangat terkesan dengan saya lah. Dia kata, Mirah, masa tu of course saya pun ada masalah kan. Jadi kita share dan bertukar pandangan. Amirah, kita ni hamba. Sebab tu Allah akan sentiasa bagi kita ujian supaya kita rasa kalah. Sebab kalau kita menang, Amirah, kita takkan tunduk dah. Kita takkan tunduk dah. Sebab tu Allah bagi kita kalah supaya kita kembali kepada dia dan memohon kepada dia. Walau macam mana bagi saya lah, sebab kita ni orang Islam. Saya orang Islam, pun ini orang Islam. Islam sangat mengajarkan kepada kita untuk bergantung kepada Tuhan. Pada akhirnya ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, ilmu daripada Allah memang bagi saya tidak dapat menandingi ilmu-ilmu yang lain lah. Bagi saya memang tidak dapat menandingi, sebab bila kita bergantung kepada Allah, maka kita akan rasa macam lebih tenang sikit tau. Sebab aku berada di bawah penguasaan Allah, di bawah kawalan Allah. Jadi okey je lah, so aku lalui je lah. Memang susah, tak apa, Allah, aku doa kat engkau, semoga engkau pemudahkanlah apa urusan aku. Sebab pada akhirnya engkau yang kawal, dunia ni milik engkau, aku milik engkau. Engkau lah yang ada controller semua kan. Itu secara analogi, engkau yang ada kontrol semua. Kenapa aku nak kena takut? Kenapa aku nak kena tak yakin? Kenapa aku nak kena tak yakin? Sebab kenapa aku tak yakin? I choose to. Saya memilih untuk tidak yakin. Memang itu kata pilihan tu paling dah. Sebab kita pilih untuk tidak yakin. Bila kita pilih untuk yakin, kita pilih untuk percaya, semua ini berada di bawah penguasaan Allah, maka kita akan lebih tenang. Dan kita akan lebih tenang dan kita akan lebih pasakkan pergantungan kita kepada Allah lah. Pada akhirnya kita memang tak boleh lari daripada pencipta kita yang menciptakan kita semua ni. Itu sebenarnya daripada sudut, betul lah, maksudnya apa-apa pun kita back balik kepada kita punya ajaran Islam kita memang sangat cantik lah. Betul. Kalau Al-Quran tu kita boleh mentelaah, maksudnya daripada segi terjemahan dan sebagainya, memang boleh sebenarnya mendidik kita secara seluruh kehidupan kita akan lebih net positif, tak ada yang negatif. Tapi kadang-kadang biasalah kita manusia, kita turun naik kan? Kita turun naik, macam Puan Amira kata, iman kita turun naik, emosi kita pun turun naik.
Cuma bila kita turun tu janganlah cepat melata, janganlah cepat mengalah. Kita back to Allah balik. Betul. Kita cari balik Allah. Sebab macam Allah sebenarnya nak kita merayu, mendengar rintihan kita. Sebab itulah dia bagi kita ujian. Sebab itulah dia Betul. ketuk kita. Kalau kita tak diketuk, kita takkan sedar. Takkan sedar. Kita Akan takkan terus sejerumus dengan benda-benda yang Okay. benda yang lain Cuma lah. mungkin boleh saya share lah. Kadang-kadang Silakan Parinda. kita boleh untuk kita merenung balik kehidupan kita, graf kehidupan kita kan. Kadang-kadang kehidupan kita memang ada turun naik dia. Kalau kita back balik daripada kecil sampailah umur kita sekarang, kita tengok graf kehidupan kita, kita sebenarnya pernah melalui banyak ujian. Betul. Berbagai perkara, kadang-kadang kita jatuh yang sangat-sangat bawah. Kita diuji sangat-sangat teruk oleh Allah. Tapi macam mana kita boleh bangkit pada ketika itu sehingga kita berjaya sehingga pada masa sekarang. Jadi kita back balik benda-benda yang pernah kita lalui, kita boleh ambil balik langkah-langkah yang pernah kita buat sebenarnya. Kadang-kadang kita lupa. Betul. Sebab tu bila kadang-kadang saya suka juga untuk bila diuji, saya suka untuk menilai balik graf kehidupan saya yang lampau. Saya pernah diuji dan diuji. So ujian yang saya terima tu yang paling teruk tu yang saya ambil, kenapa dulu aku boleh bangkit, kenapa sekarang tak boleh? Sedangkan langkah dia aku ambil macam okey je. Tapi sebab kita lupa kan? Kita lupa dan sebab kita sendiri macam tak nak fikir. Betul. Kita tak nak fikir. Sebab kita lebih menjurus pada masalah itu. Nak fokus yang ni, tak mau fokus masalah. Tak nak fokus kepada langkah, tak nak fokus kepada perkara sebenarnya ada sebenarnya penyelesaiannya. Jadi bagi saya graf kehidupan kita semua kita boleh untuk tengok balik. Kat mana kita pernah jatuh, kat mana kita pernah diuji supaya kita boleh ambil balik langkah tersebut untuk kita apply balik pada masa sekarang yang sedang kita diuji ni. Yang tu yang saya nak share lah kan. Thank you Parinda. Yang keduanya memang betul manusia ni kalau tidak diuji dia tak akan tahu sejauh mana kekuatan dia sebenarnya. Betul. Dan tidak akan tahu sejauh mana kematangan dia sebenarnya. Sebab kalau kehidupan kita smooth je, kita tak akan dapat tahu kekuatan kita sebenarnya. Tapi itu yang pentingnya uji dan kita cuba untuk menghadapi ujian tu. Kalau dalam kita masa kecil pun, kalau UPSR dulu kita ambil exam, lepas tu kita ambil PMR, kita ambil SPM, diuji kan, ujian kefahaman. Maksudnya nak tahu sejauh mana kita faham dengan subjek yang kita ambil, bidang yang kita ambil, lepas tu masuk universiti pun kita diuji setiap semester. Sebab apa kita nak, satunya kita nak berjaya, nak cemerlang di hujung dia. Macam tu juga dalam kehidupan kita kena uji lah. Barulah kita dapat apa yang kita nak, barulah kita dapat barulah one step further kan. Barulah kita dapat tahu, ini sebenarnya hikmah yang Allah nak bagi. Patutlah aku diuji macam ni sebab bukan mudah nak dapat sebenarnya apa yang aku nak. Kena ujilah dulu, Allah ujilah dulu supaya Allah nak kita tunduk kat dia, nak kita merayu dan meritih kat dia. Itu sebenarnya. Betul. Kita tengok daripada sudut yang positif. Betul. Okay. Alright. Macam saya dah simpulkan. Saya benda ni perbincangan. Okay. So Pak Amira, saya rasa mungkin boleh bagilah nasihat secara menyeluruh lah. Okay. Tentang isu yang Pak Amira sedang bicarakan pada hari ini, iaitu dengan topik yang saya rasa sangat dekat sebenarnya. Setiap orang memang akan menghadapi benda ni, iaitu semua orang ada masalah tapi kenapa aku yang paling teruk. So apa sebenarnya yang Pak Amira ingin sampaikan secara keseluruhannya dalam topik yang Pak Amira bicarakan sekarang? Okey, terima kasih Parinda. Saya rasa pertama kali saya memilih tajuk ni sebab saya rasa sangat dekat dengan saya juga. Dan saya rasa benda ni dekat dengan semua orang sebab semua orang ada emosi, semua orang setiap hari diuji. So bila saya share benda ni, saya harapan saya adalah banyak persoalan yang boleh dijawab. Itu adalah harapan yang saya fikirkan untuk saya sampaikan kepada rakan-rakan penonton lah, untuk kita bincangkan bersama-sama juga. Saya rasa yang paling saya nak highlight dalam podcast siri yang kedua ni adalah tentang keindahan kot. Saya rasa keindahan bila kita faham, kita yakin, kita terima dengan konsep ujian itu sendiri. Kita faham, kita terima, kita yakin dengan konsep ujian. Itu yang saya nak highlight. Apa yang saya nak sampaikan adalah Tuhan itu maha adil. Sebenarnya Tuhan itu maha adil. Apa yang
kita nampak selama ni aku ni je yang diuji, aku je yang malang, aku je yang tak pernah langsung nak rasa kebaikan macam orang lain kan. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, semua orang pun diuji. Semua orang pun diuji. Cumanya ujian itu tidak sama. Ujian itu tidak sama, mungkin kapasiti dia tak sama, mungkin intensiti dia tidak sama. Sebab pemberatnya tu hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Pemberat kepada masalah Amirah apa, pemberat kepada masalah Linda apa. Jadi bila tuan-tuan dan puan-puan ada pemikiran yang aku saja yang diuji, sebenarnya salah. Aku saja yang diuji dengan teruk, sebenarnya salah. Sebenarnya semua orang pun diuji dan semua orang pun diuji dengan teruk. Cuma kita tak pernah berbincang. Jadi saya nak ajak antara perempuan untuk kita kembalilah kepada fitrah kita, kembalilah kepada Allah yang bila kita percaya Tuhan itu Maha Adil, kita akan letakkan, adil kan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Untuk kapasiti saya, Allah letak dah yang adil ujian untuk saya apa. Untuk kapasiti Pelinda, Allah dah letak dah apa yang adil untuk Pelinda. Macam mana ujian dia, macam mana ujian saya. Jadi saya nak ajak antara perempuan semua, kita renungkan bersama apa yang baik daripada saya, ambillah pada hari ini. Apa yang kurang baik daripada saya, tinggalkanlah, ambillah. Kalau saya share 6 benda, kalau boleh ambil 0.5 benda pun dah bersyukur dah pada hari ini. Cuma itulah antara perempuan, kita cubalah untuk fokus dengan apa yang kita ada. Sebab boleh jadi apa yang kita ada tu, orang lain pun teringin nak ada apa yang kita ada. Kan? Mungkinlah kita rasa macam kita ni, aku ni tak ada kereta yang hebat-hebat, tak ada jenama H, contoh. Tak ada jenama H, aku ni jenama lokal sahaja kan. Tapi boleh jadi apa yang kita ada, contoh kita ada family yang harmoni, kan? Kita ada family yang harmoni, kita ada masa dengan anak-anak, masa dengan mak ayah. Mungkin orang yang ada H yang kita pun duk jealous kat dia tu, dia mungkin tak ada masa dengan family. Dia mungkin tak ada masa dengan anak-anak dia. Boleh jadi dia teringin nak mendirikan rumah tangga tapi sebabkan Allah belum izinkan, kan? Jadi sebenarnya pada akhirnya pertimbangan itu adalah sama berat sahaja. Apa yang kita ada mungkin orang lain tak ada, apa yang orang lain ada mungkin kita tak ada. Okay? Jadi fokus, hargai, syukuri apa yang kita ada. Only that kita akan lebih tenang dan kita tidak rasa kitalah yang paling teruk. Okay? So itulah daripada saya, Pelinda. Seperti mana dalam firman Allah pun, Allah tidak akan menguji seorang hamba itu melebihi kemampuan dia. Sebab Allah tahulah kita mampu, kita diuji sebenarnya. Betul. Sebab kadang masalah tu pun, masalah Amirah dengan masalah saya sama je. Tapi cara kita melihat masalah tu yang membezakan. Betul. Cara Amirah lihat masalah dia, cara saya melihat masalah saya, itu yang menentukan betapa teruk ke tidak seseorang itu untuk menyelesaikan isu yang dihadapi sebenarnya. Okay, so kita buka pada soalan kot. Boleh ya, Puan Amirah? Okay, so ada soalan ke tuan-tuan dan puan-puan penonton di sana? Kalau ada, boleh kemukakan. Kita punya tim teknikal kita akan pop up dan saya akan baca soalan tuan-tuan dan puan-puan dengan masa yang akan diperuntukkan. Kita mungkin lebih kepada mungkin 15 minit lah macam tu lah untuk soalan. Dalam 3 atau 4 soalan kita cuba untuk baca dan santunilah untuk Puan Amirah sebagai pembicara kita hari ini untuk menjawab. InsyaAllah kita try lah. Kita try untuk menjawab lah. Okay. So ada soalan ke teknikal? Kalau tak ada, saya boleh tanya soalan ke? Ada soalan. Okay, alright. Haswan, ini Pak Wan. Kita punya ahli akrab yang sangat-sangat proaktif. Betul. Sangat-sangat bagus lah, saya puji. Pak Wan ni sentiasa ada sokong kita punya program. Okay, soalan dia, bagaimana boleh kita membersihkan pandangan diri melihat masalah tersebut? Ada cara kecilkan masalah dia? Ada tak cara kecilkan untuk masalah tu? Saya rasa mungkin soalan dia lebih kepada macam mana kita nak point of view kita terhadap masalah tu kot, saya rasa. Tak nak tengok besar, macam kecil je sebenarnya masalah tu. Macam mana yang saya cakap tadi juga, kita everyone have a choice. Kita ada pilihan, so choose wisely kan. Akan sentiasa bermula dengan apa yang kita pilih dulu.
Sebab kita ni, individu ni, kita boleh menindakkan apa yang orang kata kita. Contoh kalau orang nak cakap, hang tak cantik lah Linda, contoh kan. Hang tak cantik lah Linda. Contoh. Tapi Puan Linda dalam dia boleh kata, aku cantik macam apa. Boleh menindakkan orang lain punya pandangan, orang lain punya argument terhadap Puan Linda. Tapi apa yang paling susah sekali adalah untuk Puan Linda nak menolak apa yang Puan Linda sendiri rasa tentang Puan Linda. Yes, betul. Diri sendiri. Sebab itulah saya analogikan bahawa membuat pilihan itu sebenarnya sendiri sukar. Sebab kita secara tidak langsung kita berlawan dengan diri kita ni. Aku rasa macam aku nak pilih untuk memandang dengan positif, tapi susah sangat lah. Kan? Sebab kita berlawan dengan keinginan kita, berlawan dengan diri kita sendiri. Nak menindakkan orang lain senang. Orang lain kata demikian-demikian, hang ya pi lah terbilang diri, hang tak terima contoh. Tapi untuk diri sendiri, untuk kita nak memilih untuk melihat suatu perkara itu agak sukar sebenarnya. Jadi cara untuk kita nak tengok yang pertama kali, pilihlah untuk tengok benda tu dengan mata, kalau yang buruk mata lalat tu, kalau yang baik mata hati lah. Pilihlah untuk melihat sisi yang baik daripada masalah itu. Only that, barulah kita akan pemikiran kita akan rasional untuk memikirkan benda-benda yang baik tentang masalah itu. Yang pertama, pilih dulu aku nak pilih untuk tengok benda ni sebagai satu benda yang baik. Yang kedua, barulah kita akan mind secara naturalnya untuk berfikir secara rasional lah, macam mana aku tengok masalah tu. Only that, baru boleh kita keluar. So you have a choice, choose wisely. Yes. Dia tentang point of view kita dalam melihat masalah itu sendiri. So Pak Wan, choose wisely lah. Choose wisely. Maksudnya kena buat pilihan yang tepat lah. Maksudnya jangan hanya melihat kepada masalah itu terlalu besar. Kita yang mengkontrol kat mengawal. Mengkontrol, pasal banyak sekali kita campur je. Mengawal apa yang kita fikirkan sebenarnya, bukan orang lain. Orang lain boleh untuk cakap macam-macam. Tapi kalau kita sendiri yang tak mengawal apa yang kita fikirkan, memang tak akan ke mana. Betul. Kita akan duduk dalam lingkaran itu sebenarnya. Betul. Alright. Ada soalan yang seterusnya ke yang kita boleh bacakan? Alright. Halidah Hashim. Salam, boleh saya dapat penjelasan emosi kita terletak di mana? Okey, dia tanya emosi itu terletak di mana? Di hati atau di otak? Saya dengar banyak pendapat daripada penceramah bebas dan juga pakar motivasi. Sebenarnya macam tergantung sikit. Mungkin dia nak tahu emosi kita ni letak dekat mana, hati ke otak. Okay, so Puan Halidah Hashim, saya jawab, saya bukanlah seorang pakar, saya bukan seorang pengkaji. Bukan pakar otak. Bukan pakar otak, saya juga bukan, yang saya faham. Okey, ada sambungan. Yang saya faham, emosi atau perasaan bermain di hati dan seterusnya diproses di otak dan seterusnya diambil tindakan oleh anggota fizikal manusia. Dah jadi pakar psikologi. Betul lah. Jawapan. Okey, Puan Halidah, berdasarkan kami sebagai pengamal pengamal dalam bidang psikologi, jadi kami ada kita panggil macam kitab kita lah kan, untuk kita nak rujuk dan sebagainya. Bahan rujukan kami adalah bahan kajian, bahan rujukan kami adalah bahan-bahan teori-teori dalam kaunseling dan sebagainya lah. Okey, untuk menjawab di mana letaknya emosi, menurut saintifik, okey, emosi berada di bawah kawalan amigdala. Yang saya cakap tadi. Ini saintifik, neuroscience yang berada dalam struktur otak kita. Emosi terletaknya di amigdala. Amigdala ni ibarat satu pusat yang mengawal lah emosi. Okay, so saya harap menjawablah sebab tanya dekat mana emosi terletak kan. So emosi dekat maksudnya dekat otak lah, dekat otak. So otak lah. Sebab tu otak ni dekat atas tau. Kalau kita fikir balik kan, sebab tu otak kat atas lah macam tu kan. Sebab otak lah yang mengawal segala perlakuan kita. Okay? Kalau dalam teori CBT macam saya cakap tadi, Cognitive Behavioral Therapy, pemikiran tingkah laku terapi pemikiran dan tingkah laku. Okay. Berasal daripada pemikiran kita tadi, amigdala akan proses dan generate emosi, dan emosi itu akan diubah
menjadi tindak balas tingkah laku. Jadi benda ni semua berlaku dalam satu proses. Okay? So berlaku dalam amigdala, dia akan proses emosi dan akhirnya akan menghasilkan tingkah laku yang diproses itulah. Kalau kata tingkah laku amigdala proses emosi sedih, so tingkah laku dia kita akan menangis lah. Kalau amigdala proses emosi marah masa tu, mungkin tingkah laku yang akan terhasilkan kita mungkin akan ambil buku ke apa kan nak kata orang. Itulah yang berlaku. So terletak di amigdala, otak. Okay, jelas ya. Puan Hadidah harap jelaslah dengan apa yang Puan Amirah telah nyatakan. Okay, Mak Mus'ab. Okay, alright, soalan dia. Rasa malang dapat SW sedang mendepani fasa berdamai dengan SW. Supervisor. Fasa ni akan berakhir. Ada soalan lagi ke? Ada, mungkin dia share kot. Saya dah pilih kecilkan circle. Okay. Next, ada lagi? Okay, itu macam lebih kepada perkongsian lah. Perkongsian kot. Okay. Daripada Mak Mus'ab tadi. Saya rasa saya mungkin share sikit lah. Share sikit. Okay, mungkin boleh back sikit tadi. Boleh back ke tingkat nikah? Tunggu sekejap Cik Kamar Zaman. Mak Mus'ab tadi. Okay, alright. Rasa malang dapat SW. Okay. Saya punya komen lah, bukan komen lah, perkongsian saya lah. Saya rasa kita ni setiap individu kita dibesarkan dengan cara yang berbeza. Jadi different parenting skills leads to different personality. Okay, jadi mungkin di sini personality Mak Mus'ab penama Mak Mus'ab ni tak sama dengan mungkin personality SW dia. Jadi berlaku pertentangan lah. Konflik lah, berlaku konflik pertentangan. Mungkin nilai yang dibawa tidak sama, ada benda yang ada benda yang tak sinkronis lah kan. So mungkin menyebabkan berlakunya rasa malang dapat SW yang macam ni kan. Puan, macam Puan kata fasa ini akan berakhir. Saya yakin Puan dah bertahan sampai sekarang sebab Puan cakap fasa ini akan berakhir. Maksudnya fasa tu panjang dan akan sampai ke tahap akhir tu. Dalam tempoh Puan lalui fasa sampai ke akhir ni, Puan actually Puan dah do your best lah. Puan dah cuba untuk adaptasi, Puan dah cuba untuk selesaikan mengendalikan konflik ini sampai akhirnya dan nak habis dah pun. Jadi apa yang saya boleh cakap adalah Puan adalah orang yang kuat. Semoga dipermudahkan urusan Puan. Kalau selepas ini Puan menghadapi ujian ataupun masalah yang sama, saya yakin Puan dah pernah ada pengalaman dan mungkin boleh gunakan apa tindakan yang Puan buat ni, pengalaman yang Puan buat ni untuk menghadapi masalah yang akan datang lah. Okay? Semoga dipermudahkan Puan. Semoga berjaya lah. InsyaAllah, insyaAllah. Mungkin tengah ambil PhD ke ataupun master, tak tahu. Betul. Mungkin berjaya lah untuk sehingga ke akhirnya lah. InsyaAllah, semuanya ada hikmah. Ya. Right. Next soalan tadi Cik Kamarul Zaman kan? Ya, Cik Kamarul Zaman. Okay, Cik Kamarul Zaman, salam Puan. Apa kita boleh buat bila orang yang sepatutnya sokong kita sebenarnya yang buat kita paling sedih? Maksudnya mungkin yang sokong tapi tiba-tiba mungkin tikam belakang ke dan menyebabkan kita rasa sedih dengan apa yang dilakukan. Okay. Saya nak ajak penonton semua untuk tengok pada ayat sepatutnya. Okay? Orang yang sepatutnya sokong kita sebenarnya yang buat kita paling sedih. Sepatutnya adalah benda yang saya share pada masa awal tadi, yang dia dah letak satu benchmark tu. Mesti orang ni sepatutnya sokongku, orang ni mesti sokongku. Orang ni kita yang meletakkan syarat itu. Dia sepatutnya menjadi orang yang paling sokong kita. Kita sendiri yang meletakkan syarat itu. Jadi bila kita tak dapat apa yang macam kita nak, kita tak dapat apa yang kita nak, kita rasa kecewa. Syarat ni macam ni, kita letak ni. Okay, dia mesti sokong aku. Dia tak sokong aku tak capai syarat tu. Okay, jadi sebenarnya kita secara tidak langsung telah memberikan pengharapan palsu kepada diri kita sendiri. Sedangkan sebenarnya kalau orang itu tidak sokong kita pun, kita boleh excel juga. Maksudnya macam tu. Apabila Encik Kamarul Zaman meletakkan syarat untuk gembira, maka bila Cik Kamarul Zaman tidak dapat memenuhi syarat itu, maka Cik Kamarul Zaman akan bagi signal kepada dia sendiri, oh aku tak akan gembira lah sebab dia ni sepatutnya sokong aku, barulah aku akan happy. So kalau tak sokong aku akan sedih lah. Betul. So apa yang saya boleh cakap adalah kita
tidak perlu meletakkan syarat bergantung kepada orang lain. Untuk Barulah berharap kita akan okey. dan Bergantung, berharap. memberikan pengharapan. Kita yang buat sendiri pengharapan tu. Orang lain mungkin tak tahu pun, oh aku kan yang sepatutnya macam tu kan. Sebab kita sendiri yang meletakkan syarat ataupun pengharapan tu bagi diri kita sendiri. Sekarang ni apa yang Cik Kamara Zaman boleh buat adalah cuba untuk mengubah naratif itu. Mengubah naratif ini. Dengan letak kata patut. Mesti. Apa yang boleh buat adalah Kan. apa yang boleh buat adalah walaupun tiada orang yang menyokong aku masih lagi boleh untuk berjaya dan gembira. Sebab kebahagiaan aku yang buat adalah usaha aku. Dan kita yang pilih sebenarnya. Kita yang pilih. Adalah usaha aku, kita yang pilih. Allah yang bagi kat aku. So tidak ada kaitan dengan orang lain. Macam itulah kalau secara ringkasnya. Okey? Elakkan menggunakan sepatutnya. Sebab kita memberikan syarat kepada kebahagiaan diri kita. Sedangkan kebahagiaan tu luas. Tak perlu pun ada orang ni untuk nak bahagiakan kita boleh bahagia. Okey? Thank you, soalan yang sangat bagus. So harap Cik Kamara boleh apply nanti untuk tidak meletakkan syarat kepada orang lain, tapi letaklah pilihan tu sebenarnya pada diri kita sendiri. Sebab kita yang mencorakkan, yang memilih apa jalan yang kita nak lalui sebenarnya, bukan orang lain sebenarnya. Okay, alright. So ada soalan lain? Ataupun ni yang soalan terakhir? Soalan lain ke? Kamali, alright. Let it be. Adakah sifat let it be ataupun sentiasa reda ni satu kebaikan atau keburukan? Okey. Bila sebut reda ni baiklah sebenarnya. Okey, terima kasih penama Kamali. Reda adalah satu benda yang baik, tapi Allah juga sebut usaha dahulu, kemudian baru reda. Maksudnya Allah suruh kita ikhtiar terlebih dahulu. So tak bolehlah kita terus reda je lah. Sedangkan benda tu bertentangan. Allah kata kena usaha dulu. Jadi kalau jawapan saya sebagai seorang kaunselor, saya sangat selari dengan apa yang ajaran Islam. Sebab dalam Islam itu sendiri dah menggariskan segala ilmu psikologi semua dah ada dalam Islam juga kan. Jadi sebenarnya ada satu benda yang sama. Cumanya psikologi ni nampak lebih saintifik lah kan. So sifat let it be tidak boleh digunakan sejurus mendapat masalah. Okey, kena cuba dahulu untuk ikhtiar macam mana nak keluar daripada permasalahan itu. Lepas dah ikhtiar, dah cuba berbagai cara, rasa macam memang this is the last things that I can do. Dah berjumpa dengan kaunselor semua, dah memang rasa macam okay, dah tak boleh dah. Only that, baru reda. Okay? Dan sebenarnya nak dapat reda sebenarnya dekat diri sendiri tu pun memang susah. Takes time. Sebab reda ni adalah keikhlasan. Keikhlasan, meletakkan sepenuh kebergantungan kepada Tuhan. Maksudnya keikhlasan kita dengan apa yang Allah uji. Dan kita sebenarnya memang letakkan sepenuhnya kepada Allah lah. Apa yang akan berlaku kita ikut je aturan yang Allah letakkan. Itu sebenarnya reda. Yang bagi saya peringkat yang tertinggi lah. Betul. Yang kita kena laksanakan, lakukan. Walaupun susah tapi kena buat. Okay, alright. Okay, next ada soalan. Baru reda. Ada soalan ke seterusnya? Ada. Panjang Farid Sharif. Okay. Isu kepercayaan terhadap orang yang mahu diluahkan itu wujud. Ada kebimbangan nanti orang itu akan ceritakan kepada pihak lain sama ada sengaja atau tidak sengaja. Okay. Boleh kongsikan tips untuk pilih confidential. Saya pernah lihat ada terapis di hospital yang ada sikap begitu gemar memberitahu kepada pihak lain. Okay. Ini maksudnya isu kepercayaan lah kepada profesional. Once dia dah berkongsi, tiba-tiba isu tu dibongkarkan, diceritakan kepada pihak lain. So macam mana sebenarnya? Terima kasih penama Farid Sharif. Actually saya jujur kat sini, saya sebenarnya kurang tahu tentang apa yang confidential tu. Mungkin ini ada terms yang digunakan oleh oleh profesional lain lah. Okey. Betul. Memang walaupun ada license, ada sertifikat yang menyatakan orang ini adalah profesional untuk membantu, tapi ada juga yang melanggar etika tersebut. Memang betul, memang ada. So jadinya akan wujudlah
Kepercayaan, rasa tak kepercayaan ni percaya. takut nanti aku bercerita dekat dia bercerita dekat semua orang pula kan. Actually benda ni wujud. Saya tak boleh nak kata benda ni tak wujud sebab memang ada. Cumanya apa yang saya boleh kongsikan tips adalah saya tak pasti profesional yang lain, tapi kalau kami kaunselor, kami ada akta kerahsiaan lah, okey. Jadi sebelum sebelum kita jalankan sesi kaunseling individu maupun kelompok, kita ada satu informed consent ataupun satu macam mana? Bukan macam agreement letter lah, macam agreement letter yang Perlakuan termaklum tu lah. ya, perlakuan termaklum itu yang akan menyatakan klien berhak untuk menamatkan sesi dan kaunselor pun berhak untuk menamatkan sesi sekiranya rasa macam tidak selesa ke, rasa macam dah dengar dah kaunseling ni dah cerita dengan orang lain dah, jadi klien ada hak untuk membatalkan dan juga klien sebenarnya boleh buat aduan juga sebenarnya. Dan kalau klien buat aduan kepada lembaga kaunselor, maka lesen yang kami ada, sebab kaunselor kena ada lesen so lesen yang kami ada tu akan boleh ditarik tau sebenarnya, tapi ada proses-proses yang lebih panjang lah. Jadi kalau tips yang saya nak kongsikan, pastikan sebelum dapat apa-apa bantuan, anda sebagai klien diberikan dulu borang perakuan termaklum ataupun informed consent yang diisi dan diterangkan apa hak-hak anda dan apa do's and don'ts dalam sesi kaunseling. Mungkin langkah yang pertama kita kena review dulu lah, maksudnya nak cuba kaunselor ni okey. Kita tanya orang-orang yang terdekat ke, kita tengok dia punya background ke, dia ni macam mana, okey ke tak. So barulah kita berjumpa. Sebab memang betul lah ada sebenarnya, kita tak menidakkan. Sebab bukan sahaja kita punya profession kita lah, profession lain pun macam tu jugalah. Orang kata apa, dalam peribahasa apa, dalam tu akan ada dia punya kalau tak lah dia punya peribahasa tu. Faham. Okay, alright. So harap menjawab kepada Farid Sharif apa yang telah diusulkan tu. Terima kasih tanya soalan. Terima kasih tanya soalan. Ni ada soalan lain, kita pun dah 9.26 Saya rasa dah tak ada kot soalan. Okay, cuma saya nak maklumkan kepada penonton, anda semua, kita dah berikan link dekat ruangan chat dekat Facebook, link untuk mengisi borang maklum balas untuk dapatkan mata MyCPD dan MyCSD. Link ni akan dibuka 15 minit sahaja. Lepas habis siaran, so kita akan tutup. Jadi tiada lagi rayuan ke kata-kata manis ke saya join puan tapi saya tak sempat nak isi. So itu yang biasa kami terima lah. So isi cepat-cepat, link telah pun dipaparkan. Ambil ruang masa sekarang 15 minit ni yang akan tamat sekejap nanti. So mungkin last pada Puan Amirah sebelum kita tutup kita punya siaran pada hari ni. Apa yang Puan Amirah nak cakap? Okay. Apa yang saya nak sampaikan tadi, saya rasa saya dah serai upaya. Kita pun dah membincangkan konsep-konsep dia, cara-cara yang boleh kita ambil untuk kita keluar daripada kita rasa macam kita je yang ada masalah tu kan. Saya harap perkongsian ini sedikit sebanyaklah dapat membantu antara perempuan semua. Yang buruk tu mungkin daripada saya sendiri, yang baik tu semua yang datang daripada Allah. Semoga apa yang kita kongsikan ini dapat dimanfaatkan oleh tuan-tuan dan perempuan lah. So itu saja Puan Linda. InsyaAllah. Okay, alright. So daripada saya tinggalkan dengan sedikit kata-kata lah. Okay. Jika berani berdepan dengan masalah, bermakna sebelah kaki kita telah pun berpasak pada sebuah kenyataan. Namun apabila kita berani pula untuk membuka persoalannya, maka akan terbentanglah jalan penyelesaian. Yang penting kena berani, yang penting kena positif, yang penting kena mencuba dahulu. Maksudnya jangan tak cuba untuk menyelesaikan masalah, sebab setiap masalah ada jalan penyelesaiannya. Okay, alright. So last untuk saya juga, kita nak promote lah kita punya siaran yang seterusnya. Podcast kita ada 2 lagi, 2 telah selesai Alhamdulillah. Puan Amirah boleh tarik nafas lega dah. Alhamdulillah. So the next episode untuk podcast adalah daripada Encik Syafiq, iaitu asyik overthinking sampai naik pening. Ni pun salah satu benda yang berkait dengan apa yang Puan Amirah sampaikan sebenarnya. Yang selalu fikir negatif je dulu,
tak bertindak lagi dah pening kepala. Okay, so kita tengoklah sejauh mana kepeningan orang yang overthinking ni yang akan dikupas oleh Encik Syafiq pada 30 April. Dan yang paling last adalah saya lah. Saya biasanya akan ambil hujung sekali. Dengan pun ada kaitan dengan Puan Amira juga tajuk tadi, tiada kebetulan semuanya takdir. Okay, so yang ni pun you all kenalah kalau nak tahu apa kupasan selanjutnya, sentiasalah untuk bersama-sama dengan kami menjengah ke ruangan Facebook kami sebab kat situ kami akan paparkan pelbagai program yang akan kami jalankan untuk tahun 2025. So daripada saya, teruslah untuk berfikir positif kerana memang susah untuk kita fikir positif. Tapi kalau kita tak cuba, kita tak tahu sejauh mana sebenarnya kita orang yang positif ataupun tidak. Okey, itu daripada saya minta maaf segala kekurangan, kelemahan, kekasaran sepanjang saya menjadi moderator untuk podcast hari ini ada kelemahan saya sendiri. Manakala yang terbaik itu, yang bagusnya dan segala apa percakapan yang kita sampaikan hari ini semuanya datang daripada Allah. Ilham itu datang daripada Allah dan kita cuba ambil walaupun tak banyak tapi satu pun dah cukup. Okay, alright, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana sehingga ke hujung ini bersama. Kita jumpa lagi pada siaran podcast yang seterusnya. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.